Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Zahid daripada SMK Taman Seri Rampai. RPM, Rancangan Pendidikan Malaysia yang digubal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia berkekal kualiti dan relevan. Oleh itu, saya akan menyatakan satu contoh ciri murid yang bersejahtera. Mari. Ciri tersebut ialah murid yang sihat dari aspek fizikal dan mental. Murid yang sihat daripada segi fizikal dan mental mampu melaksanakan kehidupan di sekolah dengan aktif, ceria dan positif. Mereka menjaga kesihatan tubuh badan, mereka pandai mengawal emosi dan paling mantap sekali, mereka mampu menangani tekanan dengan baik. Kita boleh melihat contoh daripada murid-murid yang menyertai aktiviti sukan dan kokurikulum. Impaknya terhadap warga sekolah ialah suasana sekolah akan menjadi harmoni dan positif. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.